Duk muncul lagi. Tak ni jari ni. Ni untuk guna jari ni. Ba, ta, sa, ja, ha, kha. Siapa yang rasa macam kha? Yang tu tak kena. Duk kucuk-kucuk bibir apa jari sendiri tu buat apa? Kan? Siti Khamisah jangan duk main kapibara tu. Okey? Kha, kha, kha. Saya kita pergi test seorang-seorang tengok ada tak? Ada tak yang macam tu? Jangan bagi muncung. Siapa bagi muncung kita color jari dia. Lupa nak pesan kat Musyidah buat color. Okey? Baik. Tu kha. Kha, dal, zal, ra. Pergi ke huruf yang nombor 11. Huruf ra. Sama juga. Cik tulis kat situ RAA. Kalau tak ada cikgu, tak ada teacher, tak ada ustazah, kita akan baca ra. 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 Apa baca gitu? Tak boleh. Bila ada guru, guru akan bagi tahu. Ra. Jangan muncung. Jangan muncung dan jangan bulatkan ra. Muka duk macam tu. Ra. Ra. Jangan. Ra. Baik. Mana cermin masing-masing? Nampak ada lagi yang buat O tu. Kan? Musyidah pun bawa cermin. Ibu bawa cermin tak? Cuba tunjuk kat kawan-kawan mulut.